Sekarang ni banyaklah skin booster kat dalam market. Apa skin booster yang saya patut pilih? Kat mana saya patut buat? Doktor ada suggestion tak? Okay, first of all, always pilih klinik, okay? Klinik ada LCP certified, nombor satu. Nombor dua, dilakukan oleh doktor bertauliah, okay? Nombor tiga, actually pemilihan skin booster. Apa itu skin booster? Actually skin booster ialah sejenis injection yang mungkin dalam dia ada salmon ataupun hyaluronic acid, amino acid dan sebagainya. Tapi selalunya active ingredient yang paling common lah ialah hyaluronic acid dan juga salmon. Beza dia, different kind of skin booster ada different kind of concentration lah and also type. So selalunya kita akan suggest which one the best bila awak dah datang jumpa doktor. Because kita kena tengok you punya skin depan-depan, and then kita kena tengok juga texture skin you macam mana dan apa you punya expectation, okay? So ada jenis skin booster which is hyaluronic acid yang sangat highly concentrated. Dia sangat faster result dia. Mungkin seawal seminggu you dah nampak skin you sangat smooth lah. Tapi kalau salmon selalunya salmon DNA dan sebagainya, dia bagus untuk paruh. Tapi result you can see actually after 3 session.